Seterusnya, anugerah cemerlang kedudukan di dalam kelas bagi kelas 3 Bukhari. Tempat ketiga, Adik Asyas Razin bin Suhairi. Tempat kedua, Muhammad Faqih bin Muhammad Nur Hafiz. Dan tempat yang pertama, Nur Delisha binti Johari. Seterusnya, anugerah cemerlang bagi kedudukan dalam kelas 3 Tirmizi. Tempat ketiga, Wan Inara Aisyah binti Wan Nur Firdaus. Tempat kedua, Zarin Zuhaira binti Nasrul Kamil. Tempat pertama, Nik Ainun Najihah binti Muhammad Fadhirul. Seterusnya, kelas 3. Kelas 3 Nasai. Tempat ketiga, Alia Hana binti Muhammad Syazwan. Tempat kedua, Muhammad Iman Mirza bin Muhammad Helmi. Dan tempat yang pertama, Putri Afifah Imani binti Muhammad Syahrir. Seterusnya, anugerah cemerlang bagi kedudukan di dalam kelas 4 Al-Bukhari. Tempat ketiga, Nur Zara Alisha binti Muhammad Zakaria. Tempat kedua, Nur Alia Hana binti Ahmad Faris. Dan tempat pertama, Muhammad Arsyad bin Saiful. Seterusnya, anugerah cemerlang bagi kedudukan di dalam kelas 4 Tirmizi. Tempat ketiga, Auni Marisa Nur Iman binti Jamal.